Assalamualaikum. Jadi hari ini Kuat berada di kaunter bergerak Pusat Kutipan Zakat yang mana kita sekarang telah parking berhampiran dengan Maybank Taman Tas. Okey. Kenapa letak kat sini? Dekat dengan yang kau nampak sini ada kedai RM2 juga kat sini. Jadi kenapa kita letak kat sini? Sebab kita nak memudahkan urusan anda semua, terutamanya yang berada di daerah Kuantan ni berhampiran dengan yang Taman Tas ni lah. Ada daripada Jaya Gading, Felda Pancing, ya, Pandan. Jadi mana-mana yang berdekatan tu tak perlu pening-pening kepala, tak perlu orang kata nak cari parking susah-susah kat bandar. Boleh datang je dekat Taman Tas ni. Kita menyediakan satu kaunter bergerak yang akan parking di sini bermula daripada 15 hari bulan Disember ni sampailah 31 Disember. Okey, pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang. Okey. Cuma kita tutup Sabtu, Ahad dengan cuti Christmas. Okey, 3 hari tu kita tutup lah. Okey, untuk yang istimewa lah ya, siapa-siapa yang datang bayar ke kaunter bergerak ni, kita ada menyediakan peluang untuk mendapat cabutan bertuah akhir tahun ni. Jadi jangan terlepas kewajipan ataupun tanggungjawab zakat kita pada akhir tahun ni. Datang ramai-ramai, tunaikan zakat sebelum berakhir 31 Disember tahun ni di kaunter zakat bergerak kita yang kita telah letakkan di Taman Tas berhampiran dengan Maybank ni. InsyaAllah, jumpa anda di kaunter bergerak kita. Saya Imran melaporkan daripada Taman Tas Kuantan.